Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Segala puji bagi Allah dan salam selawat ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan limpah dan kurnianya. Dapat juga kita berkumpul bersama-sama di dalam majlis ilmu pada hari ini di dalam program penghayatan Ramadan yang bertajuk Keindahan Al-Quran dalam bulan Ramadan. Dengan bersama-sama dengan kita amat bertuah pada hari ini. Kita bersama dengan Dr. Nur Azam Khair bin Arifin selaku pensyarah daripada Jabatan Al-Quran dan Hadis daripada Akademi Pengajian Islam Universiti Malaya selaku penceramah kita. Dan hari ini juga kita berlangsung secara di atas talian melalui secara langsung di Facebook dan juga YouTube. Jadi terima kasih kepada para penonton yang berkunjung ke laman Sesawang ataupun Facebook dan juga YouTube UMCCED. Terima kasih di atas sokongan para penonton. Dan alhamdulillah, kepada para penonton yang ingin bertanyakan soalan, boleh bertanya pada kita ada sesi Q&A pada penghujung rancangan lah. So kalau ada siapa yang ada soalan, boleh ke ruangan komen dan nyatakan soalan. Nanti pada penghujung rancangan kita akan bacakan komen tersebut dan kita akan ajukan kepada doktor lah. Okey. Okey doktor. Apa khabar doktor? Sihat doktor? Alhamdulillah sihat doktor. Okey. Doktor, okey, untuk pada hari ini tajuk kita adalah keindahan Al-Quran dalam bulan Ramadan lah. Biasanya kita tahu dalam bulan Ramadan ni dia sinonim dengan Al-Quran lah. Okey. Just nak tanyalah secara ringkas dengan doktor, kenapa bulan Ramadan tu dikaitkan dengan keistimewaannya Al-Quran dan bagaimana ia dapat memberi kesan kepada kita umat Islam ni secara seluruhnya. Okey, silakan doktor. Hakim dalam Mustadraknya, hadis ini adalah hadis bertaraf hasan, yang mana pada suatu hari Nabi SAW dia menaiki mimbar. Dia menaiki mimbar ingin berkhutbah Jumaat. Pada ketika itu malaikat Jibril alaihissalam dia mendoakan, ada beberapa doa. Dan antara doa yang mana malaikat Jibril alaihissalam mendoakan adalah berkenaan tentang bu'dan liman adraka Ramadan falam yughfar lahu. Iaitu apa? Celakalah bagi orang yang mana dia dapat Ramadan, dia dapat memasuki Ramadan, tetapi dia tidak diampunkan dosa oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam mengaminkan doa Jibril tadi. Jadi kita dapat melihat bulan Ramadan pada umumnya ini adalah bulan yang mana sebagai penghapus dosa. Okey? Jadi itu kena clear dulu. Bulan Ramadan adalah bulan yang mana menjadikan setiap insan itu menghapuskan dosanya. Bila masuk bulan Ramadan, dia punya objektif pertama, aku nak dalam bulan Ramadan ini, aku ni diampunkan dosa oleh Allah Subhanahu wa taala. Okey? Sebab apa? Dalam hadis lain ada berkenaan tentang man sama ramadhana iman wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan dengan bersungguh-sungguh, dengan penuh keyakinan, dia akan dapat keampunan dosanya yang terdahulu. Kemudian itu untuk waktu siang. Waktu malam pula baginda Nabi kata apa? Man qama ramadhana iman wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang membangunkan malam-malam Ramadan, membangunkan malam Ramadan ini adalah dengan menghidupkan malam Ramadan dengan
solat tarawih dan juga baca Al-Quran. Okey? Dan juga mendapat keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi apa terkaitnya dengan Al-Quran dengan bulan Ramadan ini? Jadi saya kata objektif pertama dalam bulan Ramadan adalah kita kena mengejar bahawa kita ingin dapat keampunan yang penuh, total. Kita tak nak hanya sedikit-sedikit saja, kita nak total dapat keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau kita renung ayat Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 185 yang mana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan." Okey? Boleh bersama dengan saya? Bulan Ramadan ini, kita dah kata tadi, bulan Ramadan adalah bulan maghfirah, bulan yang diampunkan dosa oleh apa? Allah ampunkan dosa, bulan yang mana Allah akan melepaskan tengkuk-tengkuk kita ini daripada api neraka. Jadi, kenapa istimewanya bulan Ramadan ini? Adalah disebabkan bulan ini unzila fihil Quran. Bulan Ramadan yang mana diturunkan padanya itu Al-Quran. Supaya apa? Hudan linnas. Apa maksud hudan? Hudan itu bermaksud panduan. Hudan ni ada banyak maksud sebenarnya. Dia bukan panduan sahaja ya. Dia ada maksud panduan. Dia ada membawa maksud penyuluh. Dia ada membawa maksud akan kita panggil modul kehidupan kita. Okey? Wa bayyinatin minal huda wal furqan. Dan dia membawa bukti-bukti dan juga wal furqan, pembeza antara hak dan juga yang batil. Baik, kita cuba huraikan satu persatu ayat ini untuk lebih kita memahami. Bulan Ramadan yang kita katakan tadi adalah bulan maghfirah, yang mana diampunkan dosa oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dia merupakan unzila. Ni lihat, Al-Quran menggunakan perkataan unzila, iaitu turun. Dalam turun ni dalam bahasa Arab ada dua, paling tidaklah dua. Ada perkataan nazala, turun juga. Ada perkataan habata, turun juga. Kenapa Al-Quran diletakkan perkataan nazala, tidak diletakkan perkataan habata? Habata adalah turun yang mana, okay? Kalau saya boleh bagi contoh, ini adalah handset saya. Handset saya bukan iPhone. Okay? Kalau habata, dia main campak je. Okay? Saya takut jatuh. Main campak je. Kalau nazala, dia turunkan dengan perlahan-lahan, dengan prosedur-prosedur dia. Nak menunjukkan apa? Takrim, memuliakan benda yang nak diturunkan. Okay? Itu yang pertama. Kemudian berkenaan dengan perkataan Al-Quran, berkenaan dengan perkataan Al-Quran, Al-Quran secara bahasanya itu dia ada tiga maksud pertama. Pertama, Al-Qira'ah, dia merupakan benda yang dibaca. Kedua adalah Al-Qur'u, iaitu suara yang didengar membaca. Kemudian Al-Qara'in, iaitu pembuktian yang terbukti selepas pembacaan dan juga pendengaran. Dan bila kita melihat Al-Quran itu daripada segi istilahnya adalah berkenaan tentang kalamullah yang mana diturunkan secara mutawatir, yang mana bermukjizat, yang mana dimulakan dengan surah An-Nas, surah Al-Fatihah sehingga surah An-Nas, dan dituntut membacanya ketika dalam solat. Dan kita wajib, saya tak tahulah, kita ni semua memang baca Quran pun paling kurang, paling minimum 17 kali. Kalau ada yang baca Quran 16 kali, itu maknanya dia ada ponteng dah tu. Solat subuhnya jadi 1 rakaat ke, ataupun solat zuhurnya kejap lagi menjadi 3 rakaat ke. Tapi paling minimum kena baca 17 kali, iaitu surah Al-Fatihah. Okey, itu tak apalah. Jadi, itu adalah takrifan bagi Al-Quran. Jadi kalau kita melihat Al-Quran, ni saya dah pergi Ramadan tadi, saya nak pergi pada Al-Quran pula. Kita pergi pada 3 maksud tadi. Pertama adalah berkenaan tentang Al-Quran itu adalah pada awalnya benda yang dibaca, Al-Qira'ah. Macam ni tuan-tuan, di hadapan saya adalah Al-Quran, sekarang ini Al-Quran. Okay? Kita membacanya. Okay? Kita membacanya. Dan apabila kita membaca, kadang-kala pembacaan kita ni betul ke tak betul? Betul?
Jadi kita perlukan sistem tadarus. Sistem apa? Sistem tadarus Al-Quran, iaitu saling memperdengarkan dan juga diperdengarkan Al-Quran. Jadi ada perkataan Al-Qur'an, iaitu diperdengarkan Al-Quran. Al-Quran itu didengarkan, himpunan-himpunan yang didengarkan. Okey? Jadi kita mendengar Al-Quran. Okay, kita mendengar Al-Quran, kita dah baca Quran, ya aku rasa betul ke aku baca ni. Kemudian kita download pula kan. Sekarang dekat kita punya handset ada application macam-macam, kita download, kita apa type siapa-siapa pembaca qari ke apa, and then kita kata kita dengar dia baca. Okey, kita okey. Atau kita pergi jumpa berguru. Kita jumpa guru kita. Ya Syekh, tolong dengar aku baca, betul ke tak betul ni? Tajwidnya betul ke tak betul? Okey. Kemudian kita dah memperdengarkan bacaan kita, kita dengar orang lain baca pula untuk memantapkan bacaan kita. Dan pada yang terakhir sekali adalah berkenaan tentang al-qara'in, iaitu untuk menjadi bukti-bukti. Dekat sinilah dia ada perginya berkenaan tentang apa yang disebut sebagai tadabbur dan apa yang disebut sebagai tafsir. Boleh faham dia punya step tu? Awal-awal baca dulu. Okay? Kemudian dengar apa yang dibaca. Kemudian kita baru nak cari bukti-bukti apa yang kita baca ni. Nampak? Ini 1, 2, 3 ni takrif bahasa di sisi Quran. Yang istilah tu bawah lah. Saya tak nak huraian istilah, saya nak huraian bahasa je. Bahasa pun bila ulama pilih, ulama-ulama usul tafsir pilih, dia melihat kepada sistematik untuk mengatakan okey, orang ni ataupun awal-awal orang yang akan membaca Al-Quran, dia akan membaca dengan membaca biasa. Kemudian dia rasa dia nak shock sikit, dia dengarlah qori-qori yang sekarang kita bulan Ramadan ni best. Pergi masjid hopping mana-mana, dengar qori-qori yang baca sedap. Kita rasa penghayatan tu lebih. And then kita cuba nak memahami. Dekat sini adanya kita panggil sebagai tadabbur dan juga tafsir. Pernah dengar? Tadabbur Quran, tafsirul Quran. Apa yang dimaksudkan dengan tadabbur? Okey, masa pun tak berapa panjang. Saya cuba ringkaskan lagi. Tadabbur adalah benda yang mana kita refleksi. Kita baca Quran sebagai contoh. Kita tengok kisah Nabi Allah Yusuf alaihissalam, yang mana macam-macam lah kisahnya, kena tinggal dengan saudaranya dekat dalam apa nama perigi, kemudian kena fitnah oleh oleh isteri Raja Al-Aziz, kemudian jadi menteri, kemudian jumpa dengan bapaknya semula dan lain-lain. Kemudian kita pun reflect, macam mana nasib aku bila kita reflect itu tuan-tuan, kita rasa macam dia ada rasa dimensi spiritual dan moral kita itu berubah. Spiritual kita itu terbina, spiritual kita itu makin kuat. Sebab kita kata Nabi Yusuf kena uji macam ni pun kuat, kenapa aku tak boleh macam ni? Memanglah dia tu Nabi, tapi bukankah aku ini adalah umat para Nabi, umat Islam? Waktu tengok pula surah Ad-Duha, macam mana orang-orang kafir Quraisy yang menghina Nabi SAW. Dia mengatakan Nabi SAW ini ditinggalkan oleh Tuhannya. Kita fikir, kemudian kita rasa dia dapat serap, kita panggil the strong feel, kan? Benda tu dapat serap dalam kita punya badan tu sendiri, sampai boleh memberikan kesedaran rohani, spiritual consciousness, consciousness, untuk kita lebih up dan juga lebih kuat. Itu berkenaan dengan tadabbur. Dan the impact to the ummah adalah pertama, dia dapat renewal of faith. Dia dapat memperbaharui keimanan dia. Dia kata, makin lama makin aku baca, makin aku mentadabbur Quran, aku rasa bahawa Al-Quran ini merupakan betul-betul guidance untuk aku. Kemudian dia boleh buat kepada spiritual resilience, iaitu spiritual resilience adalah berkenaan dengan ketahanan diri itu, ketahanan rohani. Jadi itu berkenaan dengan tadabbur. Itu berkenaan tentang bila dia tadabbur. Apabila dia memuntahkan balik. Maksud memuntahkan balik apa? Dia keluarkan satu tafsiran. Yang ini ada syarat-syaratnya lah. Syarat-syarat nak tafsir ini bukan seperti tadabbur tadi. Syarat tafsir ada syarat-syaratnya. Kena mahir bahasa Arab, kena mahir hukum fiqah, kena mahir ilmu akidah dan lain-lain.
Kemudian dia buat kitab-kitab. Kitab tafsir sebagai contoh. Kitab yang mana menyuruh orang berintimak. Berintimak ni apa? Mengamalkan Islam, mengamalkan Al-Quran. Kalau kita lihat tafsir Hamka sebagai contoh, tafsir Hamka. Dia buat dalam keadaan tekanan politik ketika itu, yang mana dalam tekanan politik ketika itu untuk bebas daripada Jepun pada ketika itu membangkitkan semangat kemerdekaan melalui tafsirnya. Tafsirnya itu ditulis dalam penjara untuk menaikkan apa? Kebangkitan umat Islam. Jadi saya rasa saya ada seminit lagi untuk saya rumuskan. Okay? Pada awalnya Ramadan adalah bulan untuk mendapatkan maghfirah dan perlu meningkatkan amal. Kemudian dalam meningkatkan amal, amalannya itu adalah salah satunya adalah dengan baca Al-Quran. Dan dalam baca Al-Quran, dia ada kita kata pembacaan dan dia ada kita panggil sebagai Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, mendengar, dan ada berkenaan tentang kita kena qara'in, mencari bukti-bukti. Dan dalam mencari bukti-bukti ada kita panggil sebagai tadabbur, yang mana dia boleh menjadikan kita renewal of the faith, iaitu memperbaharui iman, kemudian menjadikan ketahanan rohani kita semakin mantap, iaitu spiritual resilience. Okay, and then baru dia pergi kepada impact of ummah, melahirkan para pemikir, melahirkan orang-orang cendekiawan yang mana dia mampu untuk mengimpakkan masyarakat yang lain. Okay? Jadi apa? Saya nak patah balik kepada Ramadan tadi. Tadi kata Ramadan maghfirah kan, bulan maghfirah. Sekarang ni kita cerita pasal Quran je kan. Bukankah dalam kita tengok struktur amalan Quran kita ini, kita telah melakukan kebaikan? Sudah pasti ini adalah satu kebaikan. Dan dalam ayat Al-Quran Allah Subhanahu wa taala mengatakan apa? Bagi siapa yang melakukan kebaikan, man jaa bil hasanati falahu asyru amsalha. Siapa yang buat perkara-perkara baik, satu perkara baik dapat 10 ganjaran pahala. Bayangkan dulu, 10 tu buat ketika Ramadan. Yang ni satu bersama dengan 10 ni buat pada bulan-bulan yang lain, hari-hari yang lain. Tapi bayangkan satu tu buat pada bulan Ramadan. Apa yang akan lebih berapa banyak pahala yang kita dapat kalau kita buat matematik punya kira-kira. Okay? Kalau kita lihat hadis-hadis berkenaan tentang bulan Ramadan kan, apa dia punya ganjaran dia? Antaranya adalah kana kaman adda sab'ina faridatan fi ma siwa, iaitu sama seperti 70 amalan fardu, iaitu digandakan 70 tuan-tuan. Bayangkan 10 ganda 70 jadi 700 pahala kita. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Hud, dia kata apa? Innal hasanati yuzhibnas sayyiat, iaitu pahala-pahala yang kita buat, amalan-amalan soleh yang kita buat akan menyebabkan dan juga menghapuskan segala dosa-dosa kita. Jadi bayangkan 700 yang kita buat itu belum masuk lagi memang kita istighfar tu. Kita memang belum masuk istighfar, belum kita masuk taubat. Kita buat amal soleh saja yang tadi 700 kita padamkan kita punya dosa-dosa tu. Jadi kalau Al-Quran tadi kita buat tiga-tiga, baca pun kita buat, dengar pun kita buat, kita tadabbur pun kita tadabbur. Kemudian tafsir tu kita baca juga tafsir-tafsir para ulama, itu dah berapa tuan-tuan? Dan kalau baca pula kan, bukanlah baca Al-Quran itu kita kata hanya Bismillahirrahmanirrahim satu pahala, tidak. Man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanah. Siapa yang baca satu huruf daripada huruf Al-Quran adalah satu hasanah. Dan Nabi kata lagi, Nabi hurai, wal hasanatu bi asyri amsalha. Pahala itu adalah 10 kali ganda kebaikannya. Dan Nabi kata apa? La aqul alif lam mim harfun. Aku tak kata alif lam mim tu harf. Tapi aku kata walakin alifun harfun wal lamun harfun wal mimu harfun. Dan aku kata alif tu satu pahala, lam tu satu pahala, mim tu satu pahala. Jadi tuan-tuan, kalau kita reflect balik, kita punya ayat Quran ada 6,000 lebih. 6,000 lebih tu kalau baca je, kalikan dengan 10 dulu. Jadi 600,000. 600,000 kalikan dengan 70.
dah berapa tuan-tuan. Jadi dengan ganjaran yang banyak ini, moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala jadikan bulan Ramadan ini untuk dengan pahala yang kita buat dengan ganjaran yang pelbagai ini, kita akan dapat menghapuskan segala dosa dosa kita. Itu saja daripada saya untuk sesi yang pertama. Okay, terima kasih. Baik, terima kasih doktor. Mantap perkongsian doktor tu. Maksudnya secara kesimpulan tu, sayanglah bagi kita yang dah masuk bulan Ramadan ni, kita tak manfaatkan yang pada bulan Ramadan ni diampunkan dosa, kemudian amalan digandakan pula. Kemudian bila kita baca Quran tu, pahala berganda-ganda pula. Sayang kan doktor kan? Baik, terima kasih doktor. Okey, kita akan berehat sebentar. Tapi sebelum tu, untuk makluman, program penghayatan Ramadan kali ini kita menyediakan e-sijil. Bagi siapa yang ingin mendapatkan e-sijil, boleh scan QR code di penghujung rancangan kita pada hari ini. Baik, kita akan berehat sebentar, kembali selepas ini. Hai. Adik-adik yang dah habis SPM semua tu, orang semua dah habis SPM, mesti orang cari tempat bersama belajar kan? Alah, janganlah pening-pening. Ini kan ada diploma. Syarat kenaikan pun minima. Kredit SPM je. Jomlah masuk UM. Ayah pening-pening. UM tu nombor 1 di Malaysia. Bukan universiti lain tau. Dah, apa lagi? Korang komen cepat-cepat dekat bawah ni. Nak masuk UM? Jom masuk UM. Ada yang komen lah tanya UM ada diploma apa? Korang nak tahu kan? Jom. UM ada program Diploma Pengurusan. Diploma Pengurusan Sumber Manusia. Diploma Pengurusan Perniagaan. Diploma Perakaunan. Korang dah tahu kan program apa yang kita offer? Apa dulu lagi? Jomlah mohon sekarang. Tiap insan pasti merasa saat perpisahan terakhir. Dunia yang fana akan ditinggalkan, hanya amalan yang dibawa. Adakah anda sedang tercari-cari kursus pengajian Islam dan ingin mendalami ilmu Al-Quran? Kami menawarkan 5 program pengajian Islam, iaitu kursus syariah, kursus usuluddin, kemahiran membaca Al-Quran, kursus bahasa Arab dan juga tata bahasa Arab Al-Quran. Lebih menarik lagi, kursus kami dijalankan secara atas talian dan juga pada hujung minggu sahaja. Jangan risau, yuran kami sangatlah berpatutan. Tambahan pula, tenaga pengajar kami adalah yang terbaik dan juga berpengalaman dalam bidang masing-masing. Kalau tiada asas pengajar Islam pun boleh mendaftar seawal 15 tahun ke atas. Jadi apa tunggu lagi? Jom daftar beramai-ramai ke kursus pengajar Islam Universiti Malaya. Ustaz, kita akan last dalam 2 minit. Okay. Baik, Alhamdulillah kita kembali kepada program penghayatan Ramadan pada kali ini, siri 2 yang bertajuk Keindahan Al-Quran di dalam bulan Ramadan bersama dengan pensyarah kita, Dr. Nur Azam Fikir.
Okey, baik. Terima kasih doktor kerana sudi bersama dengan kita pada hari ini. Baik, saya ada sedikit pengumuman untuk hebahan. Dari segi program di UMCCED, kita daripada Pusat Pendidikan Berterusan Universiti Melaya, kita mempunyai program diploma dan juga program sijil. Baik, untuk program diploma, kita mempunyai 4 program iaitu Diploma Business, Management, HR dan Accounting. Dan untuk permohonan kita dah buka dan boleh memohon untuk Julai intake. Kemudian kita ada juga program untuk khusus pengajian Islam. Khusus pengajian Islam ini kita ada 5 iaitu khusus Usuluddin, Syariah, Bahasa Arab, kemahiran membaca Al-Quran dan juga tata bahasa Arab Al-Quran untuk intake Mei inilah. Kemudian kita ada juga program upskilling untuk warga bekerja. Mereka yang ingin meningkatkan kemahiran di dalam kerjaya mereka, mereka boleh juga memohon melalui laman sawang UMCCED. Kemudian kita ada 2 program baru yang kita akan cakap, iaitu program digital marketing Zero to Hero. Ini khusus jangka pendek lah pada 26 dan 27 April 2025. Yang ini program ini adalah secara di atas talian. Kemudian program seterusnya adalah program digital freelance. Yang ini pada 11, 17, 18 Mei 2025. Yang ini juga khusus jangka pendek secara atas talian dan kita ada menyediakan sijil juga. Okey, baik. Terima kasih doktor bersama dengan kita pada hari ini. Baik, doktor, soalan kedua. Kita dapat melihat betapa besarnya manfaat Al-Quran dalam bulan Ramadan ni lah. Baik, dia bukan sekadar menahan lapar dan dahaga, tetapi dia membentuk juga kita punya keimanan dan ketakwaan lah. Baik, soalan saya, bagaimana amalan membaca, memahami dan menghayati Al-Quran dapat memperkasa pengalaman spiritual kita dalam bulan Ramadan ini untuk kita istiqamah? Silakan doktor. Okey, terima kasih saudara Rizwan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Okey, berkenaan tentang amalan membaca, memahami, menghayati Al-Quran dan dapat memperkaya pengalaman spiritual dalam bulan Ramadan ini, kita kena melihat dalam spektrum bulan Ramadan itu dulu. Okey. Bulan Ramadan merupakan bulan yang mana kita katakan sebagai bulan yang dikatakan sebagai perisai umat Islam. Kenapa saya kata perisai? Kalau kita baca ayat Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 183, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam. Wahai orang-orang yang beriman, telah dituliskan, telah diwajibkan ke atas kamu itu untuk berpuasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Seperti mana yang telah diwajibkan kepada orang sebelum kamu, kaum-kaum sebelum kamu, supaya kamu dapat bertakwa itu. Jadi bulan Ramadan, dengan Al-Quran itu, kalau digabungkan beserta yang seperti soalan saudara moderator, membaca, memahami, menghayati, ia akan menuju kepada peningkatan kualiti ibadah. Saya ulang lagi. Bulan Ramadan dengan berkat waktunya itu dan Al-Quran dengan berkat pada zat Al-Quran itu sendiri digabungkan, dia akan menjadi peningkatan kualiti ibadah. Dan tadi saya kata ulang pada awal, saya kata bahawa puasa bulan Ramadan merupakan perisai, merupakan halangan. Okay? Sebab apa? Kalau kita lihat dalam Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Taala menggunakan perkataan tattaqun kat situ. La'allakum tattaqun. Moga-moga kamu jadi golongan yang bertakwa. Awal ayat Allah kata apa? Ya ayyuhalladzina amanu. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam tu kan. Okay? Wahai orang-orang yang beriman. Diawalkan dengan beriman dan diakhiri dengan bertakwa adalah bersebab orang yang beriman, dia sudah semestinya dia akan patuh, akan tunduk dengan segala perintah yang diberikan oleh Rabbul Izzah, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Dia tak akan derhaka kepada Tuhan dia. Itu contoh orang-orang yang beriman. Dan orang yang beriman, dia bukan hanya beriman dengan hati sahaja. Okay?
dia kena okey, dalam iman pula dia ada perkara sah keimanan dan perkara kesempurnaan keimanan. Perkara sah keimanan apa? Khalas, kita boleh buat. Kita boleh mengucap 2 kalimah syahadah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Kita masuk Islam. Okey, beriman. Tapi untuk dipraktikkan dalam kehidupan seharian sehingga menjadi iman itu sempurna, ini yang perlu untuk kita fokuskan. Sebagai contoh, ada hadis Nabi SAW bila mana Jabir bin Abdullah tanya kepada Nabi SAW. Ini ada dalam hadis Sahih Bukhari. Dia kata apa? Ayul Islami afdal. Orang Islam yang macam mana, wahai Nabi? Orang yang beriman macam mana, wahai Nabi? Yang paling baik. Apa jawab Nabi SAW? Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Orang Islam yang baik itu, apa ciri-ciri dia? Dia telah selamatkan orang Islam yang lain, daripada mulut dan juga tangannya. Okey? Itu ciri-ciri orang beriman tu. Dan disentuhkan dengan perkataan apa tadi? Perkataan kutiba alaikumusiyam. Perkataan dengan bulan Ramadan. Kena puasa bulan Ramadan. Lepas tu ada hadis Nabi SAW. Nabi SAW kata apa? As-siyamu junnatun. As-siyam ini adalah perisai. Sebab saya nak syarah tatakun ni. Ya, kemudian, fala yarfus wala yajhal. Janganlah kamu mengeji orang. Janganlah kamu itu buat apa? Kalau bahasa orang kasar ni, buat perkara bodoh. Buat perkara yang seperti nampak kamu ni jahil. Okey? Wa inimru'un qatalahu aw syatamahu falyakul inni shaim. Kalau ada orang bertumbuk, ajak berbunuh, maka bagi tahulah aku puasa. Aku puasa. Kemudian wallazi nafsi biyadihi la khalufu fami shaimi ahabbu ilayya wa atyabu indallah min rihil misk. Demi sesungguhnya pada zat yang mana pada kekuasaannya itu nyawa aku, taklah mulut seorang yang berpuasa itu lebih Allah cintai berbanding siapa? Lebih Allah suka, lebih sedap baunya berbanding apa? Berbanding bau kasturi. Kemudian hadis sambungan dia dia kata apa? Yatruku ta'amahu wa syarabahu wa syahwatahu min ajli asyamu li wa ana ajzi bihi wal hasanatu bi asyri amsalha. Orang tersebut dia tinggalkan makanannya, dia tinggalkan minumannya, dia tinggalkan syahwat dia kerana aku, dan siam ini adalah puasa ini adalah untuk aku dan aku sendiri yang akan bagi pahala. Okey? Dan dia kata apa? Satu pahala di bulan Ramadan akan digandakan dengan 10 kali ganda. Ini aspek bulan Ramadan sahaja. Aspek bulan Ramadan sahaja. Dia nak katanya, perkara-perkara inilah yang akan memerisai seseorang yang telah masuk ke dalam bulan Ramadan daripada buat perkara-perkara yang tercela. Dan kalau kita membaca Al-Quran tadi, ya ayyuhallazina amanu tadi, beriman kita tahu. Orang beriman antara dia kena selamatkan diri dia daripada mengganggu orang lain. Tak boleh kata teruk, tak boleh kacau netizen. Kita tak boleh jadi netizen yang teruk. Kita tak boleh kutuk orang, tak boleh jadi keyboard warrior. Kemudian hadis memperkuatkan, janganlah la yarfus wala yajhal, jangan buat perkara bodoh, jangan mengeji orang. Lagi-lagi dalam bulan puasa. Dan dia menuju kepada ketakwaan itu sendiri, la'allakum tattaqun, iaitu berkenaan tentang takwa. Apabila berbicara tentang takwa, suka saya ingin bawa perkataan Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu, yang mana Sayyidina Ali dia menafsirkan akan apakah itu takwa. Sayyidina Ali wafat pada tahun 40 Hijrah. Dia kata apa? Al-khawfu minal jalil. Kena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal amalu bitanzil, dan dia itu melakukan perkara-perkara yang diturunkan kepadanya. War ridha bil qalil, dia redha terhadap sedikitnya rezeki dia ataupun perkara-perkara yang sedikit. Wal isti'dadu li yaumir rahil, dan bersedia untuk pada hari yang mana dia akan dijemput oleh Ilahi. Itu yang saya kata,
bahawa bulan Ramadan apabila kita baca Al-Quran, saya baru tafsirkan Al-Quran hanya dengan satu ayat ni saja. Kita dapat gabungkan segala aspek-aspek itu, kita dapat memahami segala aspek-aspek itu, kita dapat mengekstrak itu, dia akan membawa kepada peningkatan kualiti ibadah. Sebelum ini ibadahnya itu pada awalnya hanya kosong baca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrahmanirrahim. Tapi selepas dia membaca Al-Quran, dengan dia memahami dan menghayati, dia tahu Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Yang mana pemurahnya Allah itu di dunia, pemurahnya Allah Ar-Rahim itu adalah di akhirat. Yang mana pemurah Ar-Rahmannya itu hanyalah untuk semua manusia. Ar-Rahimnya itu hanya untuk umat Islam. Itu baru satu ayat. Kalau dia baca dengan penuh dengan ketakwaan, dia akan meningkatkan takwa itu. Dan takwa itu ada 4 ciri. Nak menandakan orang itu dah sampai tahap level takwa tu, ya, dia ada 4 ciri. Boleh? Jadi itu yang pertama. Baru pertama saya sejarah kan. Jadi itu berkenaan tentang peningkatan kualiti ibadah. Sebagai contoh, Nabi SAW dia berfirman dalam hadis Sahih Bukhari, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Orang yang terbaik dalam kalangan kamu adalah orang yang mana mengajarkan Al-Quran dan orang yang mana dia pelajari Al-Quran dan dia mengajarkan Al-Quran. Nampak? Allah menggunakan Rasulullah SAW menggunakan perkataan mengajar. Nak merujukkan apa? Nak merujukkan bahawa dalam proses belajar ni, dia bukan setakat untuk kita faham. Maksudnya, Ustaz, saya nak apa maksudnya ya ayyuhallazina amanu kutiba? Apa hukumnya? Bukan itu sahaja. Bahkan orang yang mana dia itu mengajar ilmu tajwid, walaupun perkara itu nampak sikit, walaupun ajar hanya iqra sahaja, dia juga dah tergolong dalam golongan-golongan ini. Yang pertama. Yang kedua, orang yang mana mengajak, jom kita belajar sama-sama. Hari ni ada UMC set buat kelas ceramah berkenaan Al-Quran, ajak orang lain share, kemudian sebarkan maklumat yang bermanfaat. Okey. Dia dah menjadi dalla ala khairi kafa'ilihi dalam hadis. Siapa yang mana dia bawa kepada benda yang kebenaran, dia akan dapat ganjaran seperti mana orang yang bawa kepada kebaikan itu. Jadi ini konsep dalam mana dia itu kalau tahu berkenaan tentang ganjaran-ganjaran seperti ini, dia akan cepat untuk untuk mengajar orang lain berkenaan keberkatan-keberkatan Al-Quran, dan dia akan membawa kepada peningkatan kualiti ibadah itu. Okay. Itu berkenaan tentang luaran, maksudnya dia nak masuk ke dalam, dia dah membaca, dia memahami dan dia amalkan Al-Quran. Seterusnya, kalau dia hanya bermain dengan hati dan juga kepala sahaja, maksudnya ada ayat-ayat Al-Quran yang mana kita boleh amalkan, okay? Namun dia pergi kepada refleksi dan juga tadabbur. Bagaimana? Kalau kita boleh katakan berkenaan tentang bahasa Inggerisnya tu, comprehension. Macam mana dia nak memahami Al-Quran itu supaya dia dapat praktikkan. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah, kalaulah kan yang dah berkahwin apa semua, cuba tanya kan, yang mungkin balik kerja ataupun tanya kat WhatsApp, tanya isteri kita kan, yang kan, kita tanya yang air ni macam mana, air ni macam mana. Kalau isteri kita cakap, oh you ni memang suami terbaik, yang bagus, memang paling baik lah, itu adakah berada dalam alam realiti ataupun hanya dalam mimpi kita, tuan-tuan? Saya rasa benda tu ada dalam mimpi. Bahkan kalau isteri je cakap, dia tu okey lah, itu pun kita dah bersyukur dah. Sebab benda yang paling diketahui oleh seorang suami adalah isteri yang lagi tahu berkenaan dengan suami. Bayangkan apabila Sayyidina Aisyah radhiyallahu taala anhu ditanya oleh para sahabat Nabi SAW, bagaimana Nabi SAW ni? Bagaimana Nabi? Kemudian apa jawab Nabi SAW? Apa jawab Sayyidina Aisyah? Kana khuluquhul Quran. Iaitu akhlaknya Nabi SAW itu adalah seperti Al-Quran. Macam mana akhlak itu boleh jadi seperti Al-Quran?
Dekat sinilah adanya peranan yang kita panggil sebagai refleksi dan juga tadabbur. Okey, refleksi dan juga tadabbur. Bagaimana boleh ke arah itu? Dengan kita buat deepen spiritual insight. Kita mendalamkan, menghayati sedalam-dalamnya dengan rohani itu. Dengan apa? Rohani itu. Kita tak boleh baca Quran, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrahmanirrahim, tapi kita tak pergi kepada rohani. Tapi kena ingat, bukanlah semua ayat Quran ini untuk ajar kita sedih. Ada ayat Quran ajar kita gembira, ada ayat Quran ajar untuk kita bersedih, ada ayat Quran ajar kita untuk marah. Ada. Jadi dia kena menghayati setiap kalimah dalam Al-Quran itu. Okay? Jadinya, kalau kita pergi deep untuk dapat spiritual insight tu, untuk kita dapat perkara-perkara yang mana kita boleh selesaikan masalah spiritual kita, maka saya boleh katakan seseorang itu akan melihat Al-Quran itu lebih daripada Al-Quran itu sebagai kitab macam ini. Yang ada lebih kurang dalam 600 halaman. Okay? Apa maksudnya? Maksudnya adalah, sebagai contoh, ada yang kita panggil sebagai ayat Al-Quran yang berbentuk al-maktub, yang tertulis, yang mana kita hafal, yang mana kita baca. Tapi ada ayat Al-Quran yang mana dia berbentuk sebagai apa? Dia berbentuk sebagai al-akwan, iaitu benda yang berada dalam alam semesta, yang dilihat melalui alam itu sendiri. Itu bukan saya cakap, itu Al-Quran cakap. Apa contoh ayat Quran ni? Kalau tuan-tuan baca surah Al-Ghashiyah, juzuk yang ke-30, Al-Quran kata apa? Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat, wa ila as-sama'i kaifa rufi'at, wa ila al-ardi kaifa sutihat, wa ila al-jibali kaifa nusibat. Fadzakkir. Minta maaf. Wa ila al-jibal dulu wa ila al-jibali kaifa nusibat, wa ila al-ardi kaifa sutihat. Fadzakkir innama antal mudzakkir. Okey. Fadzakkir innama anta mudzakkir. Okey. Jadinya, afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Tidakkah kau melihat bagaimana unta itu dijadikan? Kemudian wa ilas sama'i kaifa rufi'at, bagaimana langit itu tertinggi. Wa ilal jibali kaifa nusibat, bagaimana gunung-gunung itu dipasakkan. Wa ilal ardi kaifa sutihat, bagaimana dihamparkan bumi itu. Fadzakir innama anta mudzakkir. Maka kau fikirkanlah. Nak menunjukkan kita kena juga melihat alam. Selepas kita merenung ayat Al-Quran yang mana maktub, yang mana tertulis, kita kena melihat juga ayat Al-Quran yang mana berbentuk gambar yang ada dekat sekitar kita. Sebab itu dalam peristiwa Isra' Mi'raj, kalau kita reflect balik, Nabi ditayangkan berkenaan tentang perjalanannya itu sangat indah. Daripada Masjidil Haram kepada Masjidil Aqsa. Kemudian Masjidil Aqsa kepada langit yang ketujuh dan kepada Sidratul Muntaha. Untuk apa? Linuriyahu min ayatina. Untuk diperlihatkan akan tanda-tanda bukti kekuasaan kami. Daripada situlah dia pergi kepada foster critical thinking. Dia telah mengintegrasikan antara nilai-nilai keagamaan dengan melihat kepada alam ini. Bukan hanya keagamaan pada kitab Al-Quran ini sahaja, tetapi diintegratekan semuanya. Dia pergi kepada critical thinking. Macam mana Allah boleh sekian? Macam mana Allah boleh jadikan sekian? Macam mana Nabi boleh sekian? Macam mana Nabi boleh panjat Gua Hira, Gunung Hira? Dalam panjat tu ulang-alik, tuan-tuan. Bukan macam sekarang yang telah diratakan. Kemudian, kalau berkenaan tentang ayat-ayat sains, Wattini wazzaitun, berkenaan dengan buah tin dengan zaitun pula. Orang buat kajian, apa olive oil punya keberkatan, apa manfaat faedah, apa minyak zaitun, apa buah tin punya faedah. Dia bila integrate tu, dia akan jadi. Kita telah memfokuskan satu budaya critical reflection dekat situ. Kita kritis dalam merefleksi suatu perkara. Berdasarkan metodologi akademik lah. Kita ada metodologi akademik yang tertentu. Dan yang terakhir sekali, selepas dia pergi meningkatkan ibadah yang mana hubungan dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dan dia telah meningkatkan kehidupan dia itu
pada hari-harinya berdasarkan serapan yang dia perolehi daripada keberkatan Al-Quran itu, daripada cara bacaannya, daripada cara dia memahami Al-Quran itu. Dia pergi kepada peningkatan kepada akhlak seharian itu. Yang itu yang kita mahukan. Dengan kita menghayati Al-Quran, kita menerapkan ayat Al-Quran, dia akan menjaga kita dari segi etika sosial dan peribadi. Sebab itu, kalau tuan-tuan lihat dalam ayat Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala kata apa? Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan linnas. Bulan Ramadan yang mana diturunkan kepadanya itu Al-Quran menjadi petunjuk kepada semua manusia. Tuan-tuan, petunjuk kepada semua manusia, bukan petunjuk kepada golongan Muslim sahaja, orang Islam sahaja, tetapi semua manusia. Macam mana cara boleh semua manusia boleh dapat petunjuk tu? Bukanlah tuan-tuan edak Al-Quran secara percuma. Pergi bazar Ramadan kejap lagi dekat Melawati Mall kan, Taman Melawati, edak Al-Quran secara percuma dekat non-Muslim pun. Bukan. Tapi dengan akhlak yang telah kita serap daripada Al-Quran, yang mana kita telah memantapkan fikiran kita dan kita telah pun mengamalkan Al-Quran sehingga Al-Quran itu menjadi sebati dalam jiwa dan sanubari kita, lantas kita dapat mencontohi apa yang Nabi SAW lakukan, yang mana telah diriwayatkan oleh Sayyidina Aisyah. Dia kata apa? Kana khuluqul Quran. Sesungguhnya Nabi itu akhlaknya akhlak Quran. Jadi bila Al-Quran tertanam dalam diri kita, kita membawa akhlak Quran, orang tak perlu melihat orang non-Muslim ataupun semua manusia, dia tak perlu melihat Quran. Dia melihat, oh orang ni, orang belajar Quran ni, dia akhlaknya baik apa semua. Itu sebenarnya hikmahnya. Kita katakan hudan linnas, iaitu hidayah kepada semua manusia, tak kira orang itu Melayu ke, Cina ke, India ke, Dayak, Kadazan ke, Islam ke, Buddhis ke, Kristian ke, ataupun Hindus. Dia membawa hidayah kepada semua manusia. Sebab Al-Quran diturunkan hidayah, guidance untuk semua manusia, bukan khusus untuk orang Islam sahaja. Okay? Jadi itu saja daripada saya untuk sesi yang kali ini. Baik, Alhamdulillah. Terima kasih Doktor di atas perkongsian yang bermanfaat pada kita hari inilah. Okey, Doktor, kita akan beralih kepada sesi Q&A melalui para penonton daripada Facebook dan juga YouTube. Sebelum tu ada sedikit pengumuman. Okey, saya ulang untuk makluman, program ini ada menyediakan program program pengajian Ramadan, ada menyediakan e-sijil. Bagi siapa yang berminat boleh scan QR code pada penghujung rancangan, dan kita ada siri yang ketiga program penghayatan Ramadan pada minggu hadapan yang bertajuk Sedekah Tanpa Ragu pada 20 Mac 2025. Okey, baik Doktor. Kita ada dua soalan. Soalan yang pertama daripada Taufik. Okey. Soalannya, bagaimana kalau seseorang itu tak pandai baca Al-Quran dan dah lama tinggalkan Al-Quran, tapi dia nak juga mengaji, dalam masa yang sama dia segan nak berjumpa dengan guru lah dan belajar sebab dah berusia, dan dia memilih untuk mengaji sendiri-sendiri. Macam mana ya Doktor? Okey, silakan Doktor. Okey, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Untuk saudara Taufik, moga Allah Subhanahu wa taala menjaga anda dan juga memberikan kesihatan untuk anda dan memberikan istiqamah untuk anda terus dengan mengamalkan Al-Quran, dan juga terus untuk kita sama-sama keluar daripada madrasah ataupun universiti Ramadan ini dengan mendapat ijazah, bukan ijazah UMCSET tapi ijazah pengampunan dosa dan juga ijazah menjadi orang yang bertakwa. Berkenaan dengan soalan dia nak baca Al-Quran tapi dah lama tinggal, tergagap-gagap dan malu untuk malu untuk pergi berguru. Okey. Untuk step yang pertama adalah seperti yang saya bagi tahu tadi, adalah yang pertama sekali, rajinkanlah kita mendengar Al-Quran itu sendiri. Sebab Al-Quran itu sifat dia itu asy-syafi, penawar. Okey, asy-syafi, penawar. Dia penawar bagi hati. Okey, dia penawar bagi hati. Sebab bila kita mendengar Al-Quran, kita
terasa macam saya lah, saya suara tak sedap. Suara saya tak sedap kalau saya baca Quran. Tak apa, bolehlah baca Quran tapi taklah sesedap Imam Masjid Negara ke apa kan. Sebab tu saya tak masuk pertandingan tilawah Al-Quran. Okey. Jadinya tapi bila kita dengar orang baca Quran sedap apa semua, kita berimpikan, berimpikan untuk mendapat baca seperti mereka. Bila perkara itu tergerak dalam hati kita, bila perkara itu tergerak dalam hati kita, kita akan terus rajin untuk mendengar rakaman-rakaman Al-Quran. Pergi masjid, pergi masjid, pergi apa Maghrib Isyak kalau ada kelapangan, pergi dengar orang baca Al-Quran kan. Yang pertama. Yang keduanya, dengar bacaan Al-Quran itu secara ada apps. Saya rasa apps macam banyak dekat sekarang kat Play Store. Apps yang mana dia fokus kepada satu ayat. Dia tekan satu ayat, lepas tu dia play. Lepas tu Bismillahirrahmanirrahim. Lepas tu kita cuba ikut. Kita cuba ikut. Kemudian, apabila insya-Allah Subhanahu wa taala kita istiqamah dengan dua cara tersebut, yang pada awalnya kita akan pergi kepada cara yang ketiga, kita cuba cari cari kelas Al-Quran. Kita malu nak belajar Al-Quran je, kita malu. Saya rasa ramai sahaja yang dah berusia malu nak kena tegur depan orang. Ada kelas Al-Quran sekitar Kuala Lumpur. Saya tak tahu dekat tempat lain, tapi sekitar Kuala Lumpur, kelas Al-Quran secara kita panggil beramai-ramai. Maksudnya apa? Ustaz tu buka Al-Quran dekat depan, kemudian dia baca Bismillahirrahmanirrahim. Yang lain semua ikut. Yang lain semua ikut. Jadi cuba ikuti, mulazamahkan, istiqamahkan, datang kelas-kelas seperti itu. Dan yang keempat, sekiranya ada keluarga terdekat, anak ke ataupun siapa-siapalah yang mana kita dah tak segan, cuba dekati mereka dan cuba kita kata, boleh tak paling tidak dengar Al-Fatihah aku ni. Okey tak Al-Fatihah aku ni? Tapi perkara ini saya faham, perkara ini adalah step by step, dia tak boleh terus pergi pada tahap 4 itu. Sebab malu itu masih lagi ada. Malu itu masih lagi ada. Tapi macam mana kita nak mengurangkan malu itu supaya kita mencintai ilmu adalah dengan berperingkat. Okey, dengan berperingkat. Awal-awal tadi saya kata pergi lazimi masjid, solat berjemaah. Kedua, gunakan application yang sedia ada dekat Play Store ke. Saya tak tahu dekat saya, sebab saya bukannya iPhone user, saya Android user. Saya ada Play Store tu, ada apps Al-Quran yang mana ada kita panggil murattal, Al-Quran murattal, iaitu kita dengar Al-Quran, lepas tu kita baca Al-Quran. Kemudian step yang ketiga, kita pergi kelas-kelas percuma dahulu kan. Kita pergi kuliah Maghrib. Saya pernah bukan saya tak pernah mengajar, tapi saya pernah solat Maghrib di Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, UK, di UK Sepedana tak silap. Masjid apa, saya lupa nama masjid tu. Dia ada kelas Tadarus Al-Quran. Dia baca seorang ustaz, imam ke ataupun ustaz baca, lepas tu ramai-ramai baca. Dan saya pun 2-3 juga masjid yang mana buat perkara tersebut. Macam masjid saya Berjaya pun, dia baca secara teknik berikut. Dan yang keempat, barulah cinta kepada ilmu tu dah ada, baru pergi kepada carilah guru. Sebab apa saudara Taufik? Sebab ada Ibnu Katsir rahimahullah taala yang wafat pada tahun 740 Hijrah. Dia mengatakan apa? Dia kata bahawa ilmu ini rugi ataupun diangkat disebabkan dua perkara. Yang pertama adalah dia itu al-haya, dia tu malu. Dia tu malu. Dan yang kedua adalah al-jahl, iaitu kejahilan itu sendiri. Jadinya moga-moga kita dapat hindarilah daripada dua perkara tersebut. Saya harap saya dapat membantu, cadangan saya ini dapat membantu saudara Taufik untuk sama-sama meningkatkan diri dan juga keinginan untuk dekat dengan Al-Quran. Sekian sahaja. Okey, mantap doktor. Okey, untuk soalan yang terakhir kita ajukan kepada doktor lah. Doktor nak tanya, kalau macam kita tak pasti tajwid kita betul atau tak, kita baca Quran tu diterima atau tak? Even kita khatam Al-Quran sebulan dalam bulan Ramadan pun, adakah amalan kita tu diterima walaupun tajwidnya tidak berapa betul? Baik, daripada Ami Anwar lah. Okey, silakan doktor. Okey, kepada saudara Amir Anwar, alhamdulillah Allah telah
gerakkan hati kita semua untuk minat dalam baca Al-Quran, untuk dapat baca Al-Quran secara total dalam bulan Ramadan ataupun bulan-bulan yang lain kan. Alhamdulillah. Cumanya persoalan berkenaan tentang adakah amalan kita ini diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala kan tadi. Amalan baca Al-Quran itu sebab dengan tajwid tak betul apa semua kan. Okey. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tak ada dalam dunia ni tak ada manusia yang sempurna. Eh? Cuba saudara Anwar nama dia pergi pertandingan tilawah Al-Quran kebangsaan ataupun international. Saya rasa tak ada yang dapat markah 100%. Saya rasa paling tinggi pun 90 lebih, 92, 93, tak ada markah dapat 100%. Ini membawa bukti bahawa kita tak ada yang mana perfect. Yang perfect hanyalah Nabi SAW. Okay? Namun, kita kena mencontohi Nabi ataupun mencontohi orang lain, cuba sedaya upaya menjadi perfect. Menjadi sempurna dalam pembacaan Al-Quran. Itu usaha yang kita kena lipatkan. Dan antara usahanya adalah kita kena Kita kena suka dulu baca Quran. Kalau kita dah suka macam saudara Anwar tadi, dah suka baca Quran khatam apa semua, mula terdetik, aku ni diterima ke tak Dah lah baca Quran, tunggal terbalik tajwid apa semua kan. Jadi dalam perasaan itu adakah ianya diterima ataupun tidak diterima? Adakah ianya tidak diterima? InsyaAllah ianya diterima sebab Nabi SAW seperti apa yang saya katakan tadi, man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanah. Siapa yang baca satu huruf, dia akan dapat ganjaran, iaitu satu huruf per satu huruf. Okey. Namun ada perkara yang mana kita tak boleh lepas, iaitu macam mana? Okey, dia ada syarat juga nak terima satu huruf, iaitu kena menyempurnakan hak huruf itu. Hak huruf itu. Bukan hak, H-A-K, hak huruf itu. Iaitu apa? Macam contoh sebut kha. Sebut kha kena sebut kha. Dia tak boleh sebut qa ke, tak boleh. Qaf dia kena sebut qaf. Kaf dia kena sebut kaf. Kan? Waw dia kena sebut waw. Ya dia kena sebut ya. Sin kena sebut sin. Sad kena sebut sad. Okey? Kita cuba sedaya upaya memperbetulkan dahulu cara sebutan huruf dahulu. Apabila cara sebutan huruf dah betul, kita cuba perbetulkan pula, perhatikan berkenaan tentang baris itu betul ke tidak. Kalau baris itu betul, huruf itu betul, insya-Allah akan dapat pahalanya. Okay? Sebab perkara-perkara tersebut adalah berkenaan tentang lahan jali. Ada kesalahan-kesalahan yang berat yang sukar untuk diterima. Sampai kalau kita baca dalam solat, kalau tersalah pun akan membatalkan solat. Sebab dia akan melarikan makna. Jadi kena baca huruf itu bagi betul. Adapun lahan khafi, sebagai contoh panjang pendek kan. Yang kadang terlepas kan, ada 5 harakat terlepas, 4 harakat terlepas apa semua kan. Jadinya perkara itu masih lagi dimaafkan, namun cubalah sedaya upaya untuk memperbaikinya. Jadi apa step yang saya suruh tadi? Pertama sekali, minatkan dulu baca Quran. Minatkan dulu baca Quran, dengar orang baca Quran, tiru, dengar, tiru. Kemudian baru step. Aku kena baca ikut huruf yang betul. Lepas tu pergi, baris tu aku nak kena tengok, baris tu betul tak aku baca. Okay? Baris tu betul tak aku baca. And then, lepas baris betul, aku nak panjang pendek betul pula. Okay? Lepas tu barulah dapat sempurna. Namun, seperti saya kata tadi, tak ada apa yang sempurna melainkan baginda Nabi SAW sesempurna makhluk. Sebab apa buktinya? Pergilah pertandingan kebangsaan sekalipun, dia tak ada markah 100% itu. Jadi saya rasa jawapan itu untuk saudara Anwar, dan saya doa saudara Anwar dan juga saya sendiri sama-sama kita dapat menghayati Al-Quran dan dapat meningkatkan cara pembacaan Al-Quran supaya kita membaca dalam keadaan sempurna. Terima kasih. Baik, Alhamdulillah, terima kasih atas perkongsian yang bermakna daripada doktor pada hari ini. Baik, kita telah sampai ke penghujung rancangan. Saya kira itu sahaja soalan pada hari ini. Saya selaku wakil UMCCD ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Dr. Nur Azam Khair bin Muhammad Isnin, Pensyarah Kanan Jabatan Al-Quran dan Hadis, Akademi Pengajian Islam Universiti Melaya. Baik, saya kira itu sahaja daripada kami. Kita berjumpa lagi pada masa yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Ya, Doktor.